Kalau offer Sunway ni memang tersangat best. Kenapa pemegang saham sendiri pun tak terus sambut? Sebab bila PNB reject, antara sebab dia adalah valuation dia rendah, cash portion upfront sikit, dan ditambah pula prospek dividen dan pertumbuhan jangka panjang IGM tu lagi seksi. Dan EPF, pemegang saham paling besar IGM, pun ada laporan mengatakan mereka tak setuju dengan pembelian ni kerana harga tersebut tak mencerminkan intrinsic value IGM. Ini dah bukan sekadar pendapat, tapi ini adalah satu signal besar bahawa perjanjian ni IGM tak berkenan. Kita dah tahu bahawa Sunway offer nak beli IGM pada harga RM3.15 sesaham. M&A Securities nilai IGM sekitar RM5.84 sampailah ke RM6.48. Lepas tu, hasil daripada report Rothschild mengatakan bahawa harga IGM RM4.8 sampai ke RM5.63. Jauh lagi tinggi daripada RM3.15 yang Sunway offer. Dan lagi menarik, CEO IGM sendiri explain kenapa IGM ni undervalue. Dia kata market hari ni duk tengok IGM ni pada earning hari ini dan bukan pada nilai aset yang baru nak matang esok. Contoh paling senang, IGM dah laburkan kira-kira 1 bilion di dalam West Coast Expressway ataupun WCE. Market nampak yang mereka ni tengah rugi. Dia tak nampak benda yang lagi penting, which is aset tu dah telan modal bertahun-tahun dan sekarang ni mereka dah nak dekat pada fasa nak tuai hasil. Boleh tuai hasil tu sampai bergenerasi. Satu masalah lagi adalah IGM ni terlampau kompleks. Dia dalam satu grup syarikat tu, mereka ada bisnes yang tengah laju, aset yang belum matang, operasi yang kurang perform dan banyak lagi moving parts dalam satu grup tu. Dia pukul rata. Dia tak mencerminkan hakikat sebenar syarikat IGM ni macam mana. Yang bagus tak nampak bagus, yang meletup tak nampak meletup. CEO panggil benda ni sebagai averaging effects. Cash holding IGM ni lagi banyak daripada Sunway. Walaupun Sunway itu adalah syarikat yang bernilai 38 bilion dan gearing ratio IGM lagi rendah. Maknanya IGM ni adalah syarikat yang dibina dengan cara yang lebih konservatif dan tahan lasak pada semua cabaran. Soalan sebenarnya kepada pemegang saham utama IGM ni adalah nak pegang 100% upside dalam dunia IGM sendiri ataupun hampa nak selepas bergabung tu hampa ada 20% sahaja nilai saham di dalam satu syarikat yang besar yang tak boleh kawal. Bahasa mudah, dulu rumah sendiri 100% kita ada kawalan, lepas ni kita tumpang lama di dalam rumah waling. Rumah besar mungkin, rumah cantik yes mungkin, tapi hang bukannya pemilik utama yang memegang value dalam rumah tu. Secara ringkas kita boleh nampak IGM ni bukan satu syarikat yang perlu diselamatkan dan sepatutnya nilai dia lebih tinggi.